Hai semua, selamat datang ke sesi kupasan kita kali ini. Hari ini, kita nak selami satu sejarah global yang sangat epik. Kisah ni penuh dengan persaingan, rahsia yang dikawal ketat dan percayalah, ia tentang satu objek harian yang kita selalu ambil mudah. Ya, kita akan bercakap tentang kertas. Cuba bayangkan macam ni. Macam mana kalau anda nak hantar satu mesej ringkas tapi medium tulisan tu berat dia mencecah 20 kilogram. Serius, 20 kilo. Itulah realitinya pada zaman purba. Bayangkan beban fizikal semata-mata nak simpan ilmu pengetahuan. Rekod pentadbiran, karya sastra, semuanya perlukan tenaga kudrat memecah tulang cuma untuk diangkut dan disimpan. Jadi, sebelum wujudnya kertas, empayar-empayar besar ni sebenarnya berhadapan dengan satu mimpi ngeri pentadbiran yang agak teruk. Mereka tak ada banyak pilihan, terpaksa bergantung pada benda macam kepingan buluh yang sangat berat dan makan ruang untuk sistem birokrasi yang makin membesar. Ataupun guna kain sutra. Memang ringan, tapi harganya, terlalu mahal dan mewah untuk kegunaan orang ramai. Bahagian pertama, beratnya sebuah perkataan, pencarian medium tulisan manusia. Jom kita lihat dulu keadaan sebelum wujudnya kertas. Kita nak tengok apa bahan yang tamadun manusia terpaksa guna masa diorang tengah terdesak mencari cara komunikasi yang lebih baik. Sebagai contoh, kepingan kayu yang tebal dan berat ni. Di Cina kuno, kepingan kayu ni bersama-sama dengan tulang lembu dan kepingan buluh betul-betul tunjukkan betapa susahnya, betapa membebankannya nak menulis pada zaman tu. Semuanya berat belaka. Beralih ke belahan dunia lain pula, orang Mesir kuno jumpa satu jalan penyelesaian yang bijak. Papyrus. Macam mana diorang buat? Diorang tumbuk daun mensiang atau panggilannya reed, lepeh-lepeh sampai ia membentuk ikatan hidrogen secara semula jadi. Terciptalah papyrus, satu permukaan tulisan yang boleh dikatakan paling hebat dan maju pada zaman tu. Sementara itu, nun jauh di Eropah, bahan utama untuk simpan maklumat adalah parchment atau lembaran naskah dan juga vellum. Memang tahan lama tapi kos nak buat dia sangat tinggi. Bayangkan, ia diperbuat daripada kulit haiwan macam anak lembu, biri-biri atau kambing. Semuanya digunakan untuk merekodkan pelbagai perkara hinggalah ke penulisan nota muzik kuno. Malah, ada juga tamadun yang mencipta bahan prakertas macam tapak dan amate pada zaman pra-Columbus. Bahannya direndam, direbus dan dipukul. Tapi, ia tak ada struktur pulpa macam kertas moden kita. Secara asasnya, seluruh dunia pada waktu tu memang dah bersedia sangat-sangat untuk satu lonjakan teknologi yang monumental. Dan ini membawa kita ke bahagian seterusnya. Penemuan hebat Cina, penyelesaian Cai Lun pada tahun 105 Masihi. Kita tengok detik penting pada zaman dinasti Han, di mana seorang pegawai istana ni berjaya perkenalkan satu alternatif yang murah, ringan dan paling penting, tahan lama. Tapi, percaya tak kalau saya cakap, resepi genius Cai Lun ni sebenarnya guna bahan-bahan buangan je? Betul. Dia ambil kulit pokok mulberry, campur dengan kain buruk yang dah reput, rami dan paling pelik sisa jaring ikan yang dah dibuang. Semua bahan buangan ni dikisar jadi pulpa berair dan boom! Terciptalah helaian kertas sebenar yang pertama di dunia. Proses dia pula, memang luar biasa teliti. Mula-mula dia asingkan selulosa daripada lignin dengan cara merendam dan menumbuk bahan-bahan tadi. Lepas tu, dia ratakan gentian tu ke atas penapis anyaman, tuaskan air dan jemur. Melalui cara ni, Cai Lun sebenarnya dah cipta satu piawaian pembuatan yang sangat efisien. Langkah-langkah inovatif inilah yang masih kekal jadi asas pembuatan kertas sampai sekarang. Seterusnya, revolusi budaya kesan rama-rama ataupun the butterfly effect. Bila medium kertas yang ringan ni mula digunakan secara meluas dengan pantas, ia serta-merta cetuskan satu ledakan budaya dan sistem pentadbiran yang hebat merentasi seluruh Empire China. Transformasi yang berlaku memang betul-betul game changer. Tiba-tiba je pendidikan mula terbuka untuk semua, ajaran Konfusianisme dan Buddha tersebar luas. Pasaran juga disepadukan bila orang mula guna kontrak kertas. Dan bayangkan, diorang keluarkan wang kertas yang pertama di dunia seawal tahun 812 Masihi. Malah, sistem birokrasi berteraskan meritokrasi juga lahir sebab peperiksaan perkhidmatan awam dah jadi sangat senang untuk direkod. Kuasa kertas ni paling ketara bila kita tengok buku yang dipanggil Sutra Intan atau Diamond Sutra. Dicetak pada tahun 868 Masihi, ini adalah buku bercetak tertua di dunia yang masih wujud sampai hari ini. Sinergi yang mantap antara kertas dan teknologi cetakan blok kayu ni sebenarnya dah cetuskan satu revolusi percetakan yang mega berabad-abad lebih awal sebelum Gutenberg cipta mesin cetak di Eropah.
Masuk ke bahagian seterusnya, perjalanan global, rahsia, Sami dan Prisik. Bila dah nampak betapa powernya kertas ni, Empire China kawal rahsia ni betul-betul ketat. Tapi ialah ilmu yang revolutionary macam ni, mana mungkin boleh disembunyikan buat selama-lamanya kan? Perjalanan kertas ke seluruh dunia ni umpama satu perlombaan lari berganti-ganti yang penuh drama. Bermula dengan monopoli China yang dirahsiakan rapi, melarat jadi pengintipan korporat zaman kuno, sehinggalah ia jadi hasil rampasan perang. Ya, lepas pertempuran Talas pada tahun 751 Masihi, tentera Arab berjaya dapatkan rahsia ni dan membawanya jauh tersebar ke dunia barat. Tapi sebelum sampai ke barat, rahsia ni dah bocor dulu ke Jepun melalui seorang Sami Buddha. Kat sana, pakar artisan Jepun mula asah bakat dan bangunkan teknik teliti diorang sendiri. Diorang kembangkan satu teknik menggoncang penapis yang dipanggil Naga Shizuki. Teknik ini menyusun gentian secara unik dan akhirnya terhasil kertas washi yang sangat cantik, kukuh dan sangat dihormati di lainnya. Seterusnya, evolusi Eropah, zaman pengkomekanan ataupun zaman mekanisasi. Melalui peluasan kuasa dunia Arab, teknologi kertas ni akhirnya jejak kaki di benua Eropah. Ia secara perlahan-lahan ganti penggunaan kulit haiwan dan sekaligus menjadi kunci utama yang mencetuskan kebangkitan zaman Renaissance. Kilang-kilang kat Eropah tak buang masa. Diorang lajukan proses melembutkan kain buruk yang renyah tu guna pelbagai cara moden zaman tu. Diorang cipta inovasi guna kuasa air, mesin penekan skru dan yang paling mantap, mesin pemukul Hollander sekitar tahun 1670-an yang guna bilah keluli tajam. Jadi, inovasi-inovasi pantas ni jadikan harga kertas jauh lebih murah dan betul-betul sedia merubah Eropah untuk era komunikasi massa. Tapi nanti dulu. Ada satu krisis besar melanda. Bila permintaan kertas mencanak naik kat Eropah, teka apa jadi? Diorang mula kehabisan stok kain buruk. Yelah, bahan utama buat kertas masa tu adalah pakaian terpakai. Jadi, krisis kekurangan bahan mentah ni paksa para saintis memerah otak cari penyelesaian baru dari alam semula jadi. Dan penyelesaian diorang datang dari tempat yang paling tak masuk akal, iaitu tebuan. Ini ceritanya. Pada tahun 1719, seorang pakar bernama Deriamo perasan satu benda yang sangat menarik. Dia nampak yang serangga kecil macam tebuan tu, dorang sebenarnya mengunyah gentian kayu untuk hasilkan sarang dorang yang macam helaian kertas tu. Jadi dia fikir, kalau tebuan boleh buat kertas daripada kayu, kenapa manusia tak boleh buat benda yang sama? Inilah jalan keluar yang kita cari-cari. Wawasan hebat ni akhirnya jadi kenyataan bila Friedrich Gottlob Keller berjaya cipta teknik mengisar kayu secara mekanikal pada tahun 1840. Inovasi ni betul-betul tamatkan zaman guna kain buruk dan terus melahirkan industri pembuatan kertas berasaskan palpa kayu yang kosnya sangat efisien. Industri gergasi inilah yang kemudiannya memacu ledakan zaman revolusi perindustrian di seluruh dunia. Jadi, apa benda penting yang kita boleh simpulkan daripada sesi kupasan kita ni? Dari susahnya memikul kepingan bulu yang berat di zaman purba, sampailah kita cuma perlu scroll skrin peranti digital kat hujung jari sekarang ni. Lumrah manusia memang akan sentiasa cari jalan yang lebih ringan dan lebih pantas untuk berkomunikasi. Cerita pasal kertas ni sebenarnya adalah naratif sejarah peradaban kita sendiri. Cuma sekarang, cuba anda fikirkan, sambil kita melangkah jauh ke era digital, apakah bentuk medium seterusnya yang akan betul-betul merevolusikan cara kita berkongsi ilmu? Fikir-fikirkanlah dan terima kasih banyak-banyak sebab sudi meneroka topik hebat ni bersama saya.